solar pump Ini solar pump 300 hingga 900 watt. Kemudian dia boleh bagi maximum heat dia 109 meter. Macam mana kita nak tengok dia punya kebolehan tarik air ke berapa tinggi? Tengok dia punya water flow dia. Kalau pump ni dia jalan 10 meter tinggi sahaja, 10 meter tinggi saja, dia boleh jalan air 1700 liter 1 jam. Kalau pada 50 meter maximum heat tinggi, dia boleh jalan 1200 liter air 1 jam. Kalau dia pergi tinggi sekali 100 meter heat dia dapat 200 liter 1 jam saja. Okay. So ini dia main wattage dia. Dia menerima PV 30 hingga 80 VDC. Outlet dia main keluar air dia 0.75 inci, mana dia polypipe 25 mm. Okey. Ni pump 3 inci Pump 3 inci 76 mm, mana sini sampai sini dia punya diameter dia 76 inci. 76 mm. Ini wire dia bagilah. Kemudian ini dia punya controller, MPPT controller. So dia bagi ini tape, bagi ini tape sekali, dan aksesori dia, cable lock. Ini bila wayar sambung boleh tube, boleh connect ini MC4, connect itu solar panel. Kemudian dia kasih spare part juga, ini satu. Ini dalam dia ketah. Kalau pakai lama-lama, ini sudah haus kan, ketah sudah haus, ini boleh tukar. Kemudian dia ada bagi juga ini sensor. Sensor ni dia boleh ikut ni diagram Dia sensor ni boleh buat 3 pilihan Dia boleh masuk dalam peligi atau dalam sungai, option nombor 1, atau masuk pada tangki. Masuk pada tangki. Tangki kalau tangki sudah penuh, dia stop. Macam mana connect dia pakai ni controller, buka dalam. Ini tank pada level yang high akan stop. Kita sambung sini. Kita sambung sini satu wire. Kemudian sini communication satu wire. Ni. Sambung macam ni. TH itu tank high level stop. Itu com itu communication. Bila sambung ni macam ini sensor dia letak sebagai pelampung macam automatic. Kalau dia sampai sudah penuh dia ini pelampung keluar atas, balik ke atas, itu motor akan stop. Kalau ini turun, dia akan jalan balik. Itu macam lah. Sesiapa peminat boleh hubungi kami. Sekian, terima kasih.